Korang tahu tak? Ke aku yang baru tahu. Sebenarnya Canva sekarang dah boleh buat gambar guna AI. Macam mana nak buat? Mula-mula bila korang buka Canva ni, contoh bila korang dah buka Canva kan, and then korang nak buat design kan, tapi korang tak tahu nak letak gambar siapa dekat design tu kan. Contoh nak buat poster ke apa ke kan, poster raya lah kan dah nak raya kan, tapi tak tahu nak letak gambar siapa. And then bila korang pergi dekat bahagian element tu, korang akan nampak AI image generator. Okay, and then cuba korang try tekan male student smiling. Lepas tu korang dah boleh pilih style korang tau. Korang nak gambar anime ke? So macam aku ambil concept art, and then korang generate image. Korang tunggu kejap, lepak kejap, sambil menunggu tu kan, relax kejap. Sambil nampak tak? Korang tunggu je, tengok dah ramai pula. Nampak tak? Korang tunggu je, tahu-tahu dah siap dah. Dah ada dah gambar orang ataupun gambar yang korang create guna AI dekat Canva tu. Korang dah boleh guna, and then korang kalau nak buang background dia pun boleh buat. So mudah kan? Bukan susah pun guna AI ni. Betul tak?